Saya sangat happy, sangat teruja dan saya sangat bersemangat untuk membuat kerja ni. Ini antara filem yang memberi impak besar pada kerjaya saya juga. Sebab tu saya betul-betul sayangkan Polisivo ni. So walaupun di mana membandingkan dengan artis lain, saya di sini hari ni. Okay, no, whatever. Just kidding. Maksudnya committed lah maksudnya kan. Ya, Polisivo antara filem yang mengubah industri kita juga daripada sebelum ni ke sekarang ni. So saya tengok semangat orang dah bertukar selepas Polisivo 1 wujud di dalam industri kita. Saya juga bukan kata memandang rendah. Awal-awal ni saya risau juga, right, kita nak buat action movie dekat Malaysia. Tapi bila selepas cerita first keluar, saya tengok impact besar. Orang lagi bersemangat, dah start cari kamera digital itu ini, nak start belajar cinematic, nak start belajar grading colour, semua benda start dari itu. Semua start nak buat action, semua start nak buat beruniform, start pada Polisivo. So saya rasa impact yang sangat kuat untuk industri filem kita. So start daripada situ, filem-filem industri luar negara seperti Indonesia, Thailand, Japan semua dah menerima kita filem-filem, especially Vietnam. Vietnam sangat-sangat membuka tangan untuk kita masuk ke industri filem diorang. So apatah lagi orang-orang dekat industri kita ni. So bila Justina, thank you so much. Kalau tak ada Justina, saya rasa tak berjalan benda. Thanks for Astro Show. Syazwan also, V, I love it. Kena ada semua. Ni antara orang-orang yang bekerja keras untuk filem Astro Show. So apabila diletakkan show universe macam ni, saya rasa benda ni akan pergi lebih jauh lagi. Mungkin selepas ni akan lagi bercambah, berakar lagi dia punya filem tu. Dan ini antara adalah format yang sangat bagus supaya orang tak ketinggalan. Orang tak nak tengok Polisivo saja, orang nak tengok cerita-cerita lain juga. Dia akan berkait rapat. So orang kata siapa cousin dia? Dia ni. Siapa saudara dia ni. So, orang akan tengok semua. So saya percaya hujung cerita nanti dia akan jadi Avengers. Semua hero-hero duduk satu movie tu. That's my vision jugalah. Saya hope team akan buat ke arah itu. So kita doakanlah plan ni berjalan lancar dan bukan kerja daripada kami sahaja yang kita perlukan, dorongan dan juga sokongan Malaysia juga kita inginkan. Hidup Malaysia.